Hai semua, saya Roy ya. Ramai customer ada tanya Roy, baru je diberhentikan kerja dengan company, boleh tak payment dengan Roy? Hold dulu, sebab tidak ada apa-apa income nak bayar. Okay, sini Roy boleh tolong bincang dengan bos, cuba adjust tengok payment tu, hold sementara dululah. Dan lagi satu, kalau korang sekarang sudah berhenti kerja, langsung tak ada income, boleh cuba tengok payslip korang ada tolak EIS tak? Sebab biasa dalam payslip kami ada tolak EPF sosok kan. Dia ada tolak lagi satu EIS punya. Korang boleh cuba tengoklah ada tolak EIS ke tidak. Kalau korang ada tolak EIS, boleh cuba apply dengan EIS, dapatkan allowance selama 6 bulan. Ya, sesiapa punya payslip ada tolak EIS punya, sila komen kat bawah. Ya, Roy punya next video akan ajar dan tunjuk cara untuk dapatkan EIS. Ya.